Stoma bag, apa sebenarnya rasa hidup dengan bag? Bila pesakit dengar mereka mungkin perlu bag selepas pembedahan, muka berubah, takut, rasa malu, rasa akan hilang identiti. Hari ini saya nak cakap benar, realiti hidup dengan stoma bag bukan macam yang korang bayangkan. Stoma bag adalah bag kecil yang menampung najis dari usus melalui lubang di perut. Bukan semua pesakit kanser kolorektal perlukan stoma. Kadang-kadang ia bersifat sementara. Kadang-kadang boleh jadi kekal. Diperlukan bila bahagian usus dibuang dan sambungan yang biasa perlukan masa untuk pulih. Yang pesakit tak percaya sampai mereka alami sendiri, bag ni nampak ke tak? Bawah baju biasa, orang takkan perasan. Boleh mandi ke, boleh berenang ke dengan stoma, atau bersenam, nak travel lagi, nak bekerja lagi dengan bag. Modern stoma bag ada seal yang kuat, penyerap bau dan boleh bertahan berhari-hari. Ramai pesakit stoma kata hidup mereka lebih baik selepas dari sebelum. Sebab sebelum mereka dalam kesakitan ataupun mereka mungkin mempunyai gejala yang tak boleh kontrol buang air besar sampai kena perlu pakai pampers. Stoma bag tu adalah penyelamat. Ada masa penyesuaian, belajar cara jaga, belajar diet yang sesuai. Kadang-kadang ada rasa emotional, but this is normal. Majoriti pesakit stoma yang saya jumpa selepas 3 atau 6 bulan mereka dah biasa. Ia adalah macam rutin harian. Kalau doktor cakap pesakit korang mungkin perlu stoma, jangan biarkan takut jadi sebabkan tolak pembedahan yang menyelamatkan nyawa. Stoma bukan pengakhiran hidup, ia adalah permulaan hidup baru yang berbeza.